Di sinilah tempat lahirnya puding berah. Tempat ni memang kaya dengan pemandangan yang cantik. So selalunya orang datang nak chill-chill. Antara route yang kita akan bawa jadikan pit stop. Okay, selamat pagi Gunaiden. So sekarang kita ada di Old Town Trabzon. So kita betul-betul di kawasan Grand Bazaar. Ini kawasan Balıkçı, pasar ikan dia orang. And then di sebelah kiri ni, hampa tengok belakang ni Grand Bazaar dia. So Grand Bazaar dia tak macam Grand Bazaar dekat Istanbul. So dia macam open, lorong-lorong gitu. And then, tapi dia ada juga antik bazaar dekat dalam. Pagi ni kita nak pergi try satu makanan breakfast. Kita nak makan surmine pide. So dia famous dekat Trabzon. So kita tengok macam mana. Jom. Dia tengah buat kita punya. Okay Mat, ni kita dah sampai. So ini surmine pide kita. First kali dia mesti bulat. So dia famous dengan ni, dia ada cheese dengan pelantau ni. Ini yang famous ni kan. Tapi aku tak pelik macam cakap dia, kita kena letak juga kita punya kimau daging. Ini antara benda yang dia famous sebenarnya pantau. Dia letak ni, nampak ni. Nampak tu macam ni dia. Aduh man. Kita nak makan dulu, sekali kita tengok macam mana sebab sebelum cheese ni keras. Jom. Ni crispy tu. Aku nak makan kimau dulu. Sebab aku kurang suka cheese. Kamu bisa sedap. Tobat lama. Tapi macam biasa kita orang Malaysia kan. Ni buat betul. Sedap ke tak sedap ke kena makan benda ni. Dia punya crispy dia, dagingnya serius. Tobat padu. Baru. Rasa macam mana cheese dengan pelantau dia. Ini yang paling famous dia sebenarnya. Orang panggil sini penny. Nampak? Suppose tu cheese mahal. So cheese ni memang asal gila. Ini asal lemak, mentega, bau dia, crispy dia, rangup dia. Tapi macam biasa. Macam biasa Mat. Padu. Lagi kita sambung ni. Cameraman nak kena makan kot. RM55. Bagi aku RM55. Sedap sebab ada rangup. So dia punya beza dia berminyak dia. And then isi dia pun banyak. Portion besar. Kami makan 3 orang ni. Yang kita recommend, kita akan masuk ke itinerary. Nanti kita akan bawa orang dari sini. Cairo. That also. Perut dah kenyang. Mental sudah happy. Ini kita plan nak pergi Sumela. Lepas Sumela, kita kemungkinan pergi Hamsikoi. Kalau sempat kita pergi Ujunggur. Payung sikit salmon. Ini tin dia orang. Itu salmon juga ala balik tu. Kalau kau nampak tu, itu salmon Turki lah. Dia sungai punya salmon. Ini semua ikan sekak. Ikan sekak dia orang. Ini pun salmon, nampak Black Sea punya salmon. Padu. Jom. Thank you. So tadi kita nak naik pergi Sumela. Tiba-tiba dia tak bagi sebab ada macam apa ritual tau. So lah ni kita on the way naik ke Hamsikoi. Okay, so kita dah sampai. Tadi kita nak pergi Sumela macam cakap, tapi dia pun ada apa ritual punya event tau untuk Kristian punya masyarakat kat sini. So apa kita buat? Kita main lepak dekat Hamsikoi dulu. So Hamsikoi ni daripada Sumela punya bawah tu
Nak mai sini lebih kurang 30 minit ya. Dan dia sekitar 50 kilo daripada Pekan Trabzon dan 20 kilo situ kot daripada Pekan Mat Chkar. So daripada situ mai ke atas ni lebih kurang plus minus 20 minit. So basically Hamsi-Koy ni selalu famous dengan puding lah, rice pudding. Selalunya kalau hampa pergi makan kat Turki kan, mana-mana tempat lain Istanbul dia pakai tulis Hamsi-Koy Sütlaç, Hamsi-Koy Sütlaç. So Hamsi-Koy itu ialah inilah Kampung Hamsi. Koy itu maksudnya kampung. Tempat ni memang kaya dengan pemandangan yang cantik. So selalunya orang datang nak chill-chill. Antara route yang kita akan bawa jadikan pit stop sambil makan puding berah ialah Hamsi-Koy. Kita dah sampai dekat Hamsi-Koy punya Sütlaç. Ini salah satu kedai yang famous juga dekat sini. Jom kita try makan. Okey, so sekarang kita punya Sütlaç kita dah sampai. Puding beras kita dah sampai. Ni berpadu mat dengan view yang macam gini. Apa nak dicakap kan? Diceritakan kepada kita orang lah. Datang mananya Hamsi-Koy Sütlaç ni dulu lah. Kat kampung ni ada dua orang. Satu Ahmed, satu Osman. Ahmed ni dia sakit perut. So dia minta Osman masakkan dia bubur nasi. Dia kata masukkan gula sikit. Bagi manis kan. Mungkin dia tak lalu makan ke apa. Osman masakkan untuk dia. Makan-makan dia rasa macam tak kena. So dia minta adjust. Dia masukkan garam, dia masuk itu, masuk ini. Last sekali dia orang kata sedap. So inilah hasilnya Sütlaç Hamsi-Koy. So sekarang ni kita enjoy lah. Kita makan dulu lah. Tak mat. Lemak-lemak, creamy susu, tak manis sangat. Campur dengan kacang ni pula. Kalau Istanbul kadang-kadang ada lempah manis. Dan kat ada setengah-setengah tempat dia memang dia letak pula caramel belah atas. Dan dia bakar tu dia jadi terlampau manis tau. Ini memang ngam suai lah. 5/5 mat. Sebab sedap. Dia tak manis. Creamy elok, lemak elok. View pun mahal. Jom, makan dulu. Okey, sekarang kami dah sampai dekat Sumaila Monastery, tempat parking dia. So kalau hampa main naik kereta, hampa kena parking dekat sini 120 lira. And then hampa kena ambil ring service dia punya shuttle tu untuk naik ke atas 52 lira pula tak silap. So sekarang kita tengah potong, tak nak naik atas. Jom. Apa yang geng-geng sakit lutut, sakit belakang, jangan main sini lah, nampak? Nampak kan belum nampak. Kita dah beli tiket 20 euro untuk tiket naik atas. Siapa yang ada muzik card boleh pergi terus. Siapa yang ada kad student untuk orang Turki boleh pergi terus. Untuk foreigner 756 lira. So kita dah dapat, kita naik ke atas. Daki daripada situ macam nak hujan-hujan. Harapnya tak ada apa lah. Okay, jom. A few moments later. Kita basically dah sampai kat dalam Sumaila Monastery ni. Dia di atas Karadağ. Karadağ ni, cara dalam bahasa Turki maksudnya black ataupun dark lah. So Dağ ialah bukit. Dan monastery ni dia orang buat untuk dedicated to main untuk Mary lah. Monastery ni diguna pakai lama tau. Even Byzantine and then selepas tu ada datang lagi dan sebagainya. Sampailah bila berlakunya perjanjian Greek dengan Turki waktu zaman Atatürk, sini mula dikosongkan. Lepas tu dia terbiar macam gitu and then dia buka balik untuk tourism punya tujuan lah. Jom kita tengok apa ada dekat monastery ni. Okay, so sekarang kita di tengah-tengah dia punya courtyard dia. So basically hampa boleh tengok keliling ni semua ada. Dia ada kelas, dia ada tempat makan. Dekat sini dia ada apa? Church, main church dia dekat dalam ni. Memang ada di kawasan-kawasan dia orang buat balik sebenarnya. Dia orang ada buat balik. Ada juga yang lama, ada dia orang buat balik. Monastery ni dia ada beberapa fasa lah. Dia berlakunya fasa kebakaran, dia ada berlakunya runtuhan daripada bukit dan sebagainya. So even pernah juga ditutup macam aku cakap tadi dan dibuka balik. Dan memang untuk bangunkan balik monastery ni memang fully funded by government Turki. Even sampai sekarang tempat ini menjadi tempat kunjungan ataupun sebahagian ritual daripada Kristian Ortodok di mana-mana dunia lah.
even Russian dan sebagainya. Tadi kita dah cuba bawa tapi sebab terlampau sesak sekarang sama kan. Basically pemandangan dia macam gini. Sesuai untuk siapa Sumaila Monastery ni, sebenarnya siapa yang memang sukakan aktiviti luar, so boleh trek dekat sini. Even sebenarnya kalau siapa nak datang sendiri satu hari daripada bawah, boleh je tanpa naik servis ke atas. Tapi itu mungkin sehari punya trekking lah. Something yang sangat unik sebab susah nak dapat satu monastery yang di pinggir bukit ni. Bukit Karada. Inilah Sumaila Monastery. Selamat.